Let's go. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Live TV. So hari ni kita bertemu awal lah untuk game Manchester United dengan Tottenham Hotspur away. Satu peringatan untuk fan MU, jangan confident. Sebab nak confident pun macam mana, game lepas lawan Forest pun tak boleh menang. Buatlah Arsenal. Tengoklah, fan Arsenal bukan ramai pun. Sunderland tengah perform sekarang ni. Tak ada lah. Hang tengok Sunderland senang je Arsenal makan, tak percaya je kat aku. So game ni MU tak main tanpa top striker lah, Sesko. MU pakai Ahmad dengan Mbomo dekat atas sebenarnya. MU pakai Konya sebagai top striker. Mbomo! Awak tak shoot Mbomo! Kena kejar Van de Ven ke Pepe lagi seram. Bagi aku Van de Ven. Bila Van de Ven bertekad untuk berlari, maka sedarlah yang bola akan dapatkan dia. Shaw, mantap Shaw. Dia gunakan ketembaman dia untuk menahan bola. Okay. Oi, Dorgu pergi mana? Bila Dalot tak main, Dorgu pula main. Aduh, serabut lah aku. Buat slow dengan MU main game ni lah. Betul lah. Dorgu. Orang dah lari dah. Martinez kena main lah, tak ada orang tolong passing tu lah. Martinez main long ball dia sedap. Shaw boleh, tapi Dorgu sebelah dia tu tak membantu lah. Red flower EPL min. Remembrance poppy, a symbol used in November to honor members of the armed force who have died in wars. Oh, ni kita tak patut respect ni. Tapi mampu kat skor depa. Skor depa yang memporak-porandakan satu dunia. Buat challenge nak kati mahir anti Arsenal. Oish. Arsenal menang UCL lah. Risau sekali aku jadi manusia dengan rambut terpanjang di dunia. Dua tim attack tumpul, defend pun tumpul. Gaya elit masa corner lah kali. Bola satu pun tak sampai. Ni dua-dua ekor tim ni main apa ni? MU buat long ball tak sampai, Spurs buat long ball tak sampai, throw in boleh dikabut. Okay, Mbomo, goal! Player of the month kita, Bryan Mbomo. Press. Van de Ven ni laju. Press dia. Mantap Casemiro. Tunjukkan dia bukan laju sangat pun. Buat style je lebih. Hari dia dapat balik bola. Macam nak buat campatan betul ke beli Popeye dapat tiket. Oi. Macam menarik tu. Patut aku scam lah. Aku tak bagi tiket lah. Aku bagi kat adik-adik aku. Selalu orang buat yang tu. Passing kat siapa oi Bruno? Ni ya Allah, benar ubi tu ya. Akhirnya Mu dapat merasa tempat kedua buat sementara. Ya ke? Itu duduk dekat tempat kedua 17 minit. Ni berapa minit ni? Baik dah, nombor 2 lah ni. Kita merasa jadi macam Arsenal. Wait a minute. Who are you? 1. From Adam. Bang skrip dah siap ke nak throw Arsenal sebab botol season ni? Skrip tu tak perlu sebab semua dah ada dalam minda. Aku recycle je skrip setiap musim. Sama je. Mazraoui passing lah. Hang bukan Kunil dah. You not that guy. Nak dribble je raja hang ni. Jujur, kick yang paling aku suka Jerman. Walaupun mereka perkenalkan menggunakan words tapi aku tu tak minat kick tu. Ben nak tanya siapa defender dunia bola ni yang muka dia menyeramkan or American gangster? Kalau lah ni bagi aku Gabriel Magalhaes boleh jadi. Rudiger boleh jadi. Siapa lagi? Asensio. Ulas sikit setakat ni meme ke mana okey ke? Sebenarnya first half ni dua-dua barai. Tapi MU bukan tim paling barai. Ben, kesian saya tengok fan Muniril lawan Liverpool pun mungkin petir. Ya ke? Yalah, MU kan tim kuat, mesti lawan petir. Okay. Sebagai fan Mu, saya tengah sejuk sekarang ni duduk nom 2. Tak buat kemah lah. Hari betul lah. Ni sangkut apa ni TV ni? Oh, mereka tengah bincang taktikal. Mantap Casemiro. Bubuh servis Simon tu. Jangan bagi dia cross. Tengah jangan bagi dia cross. Okey, tak apa, bagi je lah dia cross. From Ruben Amorim Comel, aku nak tukar Casemiro minit 60. Jangan Amorim comel. Jangan Amorim. Tak comel lagi Amorim. Casemiro penting game ni. Tengok dia yang stop attacking Tottenham game ni. Harap Salihan mungkinkah satu hari nanti kat EPL ada satu striker serupa dengan Sesko? Dah gerak-gerak.
Susah lah nak cari striker macam Suarez tu. Oi, gila. Aku hampir jadi fan Liverpool dulu sebab Suarez. Mana Abdul Dalot ada dekat bilik persalinan. Dia tengah duduk dengan Amorim. Tak tahu dia dapat buat apa berdua. Barai ada dua tim macam ni. 3 shot saja untuk 50 minit. Lemon save, bos. What a save, Lammers. Oi, defend Khalid, oi. Kurnia passing awal lah. Kurnia janganlah duk buat dribble saja. Hai esok exam tapi macam nak tengok mu main HAISHHH. Tengok je. Exam tu kan penting pun. Fail boleh repeat. Apa payah. MU ni lagi penting. Bruno ni awak ada santai sangat game ni. Padahal game ni intense tapi dia main santai. Harap betul ya. Aku meluk setiap kali Bruno dapat bola tak. Dia dapat bola dia relax lah. Padahal orang tengah liga nak press dia. Dia buat santai, buat style dia. Han tengok oh. Han tengok tu. Bruno ni. Han nak main santai lagi tu. Dapat bola buat smart. Dapat bola buat smart. Oi. Cuba jadi macam play lain Ahmad ke apa. Dapat bola terus passing kalau tengah pressure. Ni dapat bola Han nak tahan. Aku game ni aku geram kat Kurnia dengan Bruno lah. Rafinha, ingat dia nak main MU ke apa? Rafinha lah ni tengah top of the world tau. Apa sebab dia nak main MU? Apa main semua jatuh-jatuh ni? Ya Allah. Apa ni? Main apa? Bruno. Lah Bruno. Astaghfirullahaladzim. Ganti masuk ganti siapa? Jangan Casemiro, tolong lah. Siapa ni keluar ni? Aku tak mau tengok muka Casemiro keluar. Tolonglah. Ayyo! Amorim! Allah Akbar, Dorgu overconfident pula dah. Mentang-mentang dia padu dalam game ni. Hantar Khalid dah, dia jatuh, Han turun lah. Sekejap lagi orang minta maaf habis game. Khalid nak minta maaf kat orang pula dah Dorgu ni. Dia terpijak kaki tu. Sakit tu. Amorim, mana seri ke apa ni Amorim oi? Yeah boy. Pemain dah tengah perform lah dia keluar kan. Clear macam tu cantik. Allah, tak ada orang pula kat atas. Dalot tu aku tengok dekat video training MU tau. Dalot selalu buat cross masuk dalam kotak bila dapat bola macam ni. Situasi macam ni. Tapi awak dah tak buat. Cubalah buat kat Sesko tu. Member tinggi lampai. Yang bagi dia lepas aku kata hang buat bagi fall lah. Kata dah. Keeper dah perform macam ni pun main macam hari lagi. Amorim pun satu. Bodoh. Sak macam dia buat. Baru lah Sesko ni. Orang dah bagi bola elok dah kat hang. Oi Sesko. Injek pula kau Sesko. Kau nak cover malu tu. Kuasa lebih kepada nak cover malu tu. Sub yang dia buat ni mengarut tau. Geram tu lah tadi. Tadi dah elok dah tadi. Kalau nak keluarkan pun pemain yang patut keluar Bruno. Kurnia aku setuju dia keluar. Casemiro game ni aku kata dah jangan keluarkan dah. Tapi keluarkan dah. Nampak apa dalam gini Amorim? Meanwhile, Bapak injek lah Sesko. Bapak injek lah. Bapak injek pula dah. Nak tengok Euro. Sekali lagi ada ball watching lah. bruh. Benda boleh menang tau game ni. Gol! Amorim game ni. Amorim serius game ni. Punya Amorim. Sak macam satu je pun ada. Tak payahlah masuk. Casemiro tu bukan injek pun. Tak perlu pun nak keluarkan dia. Macam bodoh lagi Amorim ni. Nasib lah seri ni. Serius nasib lah. So habis lah live. Aku dah tak ada mood lah. Terima kasih yang join. Jumpa next live.